back to our YouTube channel Lucas Studio. So dalam dah kita orang tak buat video, so today kita orang baru nak update kita orang punya next trip kita orang. Sekarang ni kita berada di airport pada jam 8.47 pagi, airport KLIA. So now kita orang nak ke mana? Kita orang nak ke Dubai. Kita ada dengan abang, Abang Audi with me. So kita orang pergi bertiga je kali ni sebab kita orang nak pergi sebi-sebi tempat. Kalau best baru kita nak ada satu family, but next family kita orang akan ke next trip, which is trip ke mana? Rahsia. So kita kena tengok tempat-tempat kat sini. Lepas tu selepas ni kita akan pergi ke trip, tapi mungkin dengan semua tim Lucas Studio. Okay kan? So sebab lama kita orang tak buat video-video macam ni, so kalau kita dengar sikit ucapan dari mama berkat doa seorang ibu, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mempermudahkan perjalanan kami, percutian kami, serta diberkati Allah untuk kita nak lihat keajaiban dan ciptaan alam keindahan Allah. Ya, itulah serba sedikit ucapan daripada mama dan sedikit doa daripada mama. So kalau korang nak tengok selebihnya, korang kena stay tune kita punya vlog. Tunggu sampai habis. Kita orang dikasih selama seminggu guys. Okay, so jom. Hi, so now we at flight. Kita dah naik flight kita. I don't have any idea sebab kita baru naik sekarang and diorang pun tengah susun sembarang lagi. And guess what? I dapat duduk dekat tepi tingkap so we can see the view of the sky. And now kita dah masuk dah. So ada mama, ada abang, sister. Okay, so kita dekat dalam flight dah. So mama macam mana? Kita Hello, kita orang dah dekat dalam flight dah. Anytime akan fly. okay, so jom kita buat sambil sikit. Okay guys, so sekarang ni kita orang tengah nak makan. Jadi makan dalam flight lah. Okay, Sedap. memang nampak sedap sikit lah kita tengok. Alhamdulillah, syukur kita dapat makan hari ni dengan hidangan yang istimewa. So kita lunch dulu. So kita dekat dalam flight Emirates. So okay. Assalamualaikum. So kita orang dah sampai dekat airport Dubai untuk ke immigration lah. Okay, so ya, dengan family Lucas Studio. Okay, sekejap tengok sikit. Okay, kembali lagi kita dalam Lucas Studio. So sekarang ni kita nak pergi ke mana? So sekarang ni kita orang nak pergi cari beg kita orang. And then kita orang akan menuju ke Burj Khalifa. Belum lagi Oh, kita akan pergi ke frame dulu, tengok-tengok lawatan dia orang ada macam tu lah. And then kita follow tour kita je lah. Apa-apa korang kena stay tune, okay? Okay, so aku tengah tunggu bas untuk naik bas. So ni adalah belakang tanda-tanda kita dah sampai dekat Dubai lah. Ada bas-bas Arab semua kan. So kita akan pergi ke step by step. Okay kan? So jom. Kita tak tahu kat mana lepas ni. Jom.
Guys, kami daripada Lucas Studio. So kita orang dah sampai dah dekat apa nama menatang ni? Frame ni. Apa nama menatang ni pun tak tahu lah. Tapi kalau korang search kat Google tu jumpa dah tu. Korang search sekarang. Di sini tempat dia wajib ya. Memang wajib kita kena datang sebab nama dia Dubai Frame. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah sampai dekat Museum of Future. So, hi guys. Macam yang korang nampak dekat atas tu, itu kita punya bangunan natang tu. Natang lagi. Nanti korang search lah pandai-pandai So sekarang kita orang nak masuk museum ni. And then kalau korang nak tengok, jom explore sama-sama kita orang sebab kita orang pun first time nak masuk. So apa lagi? Jom, let's go. Okay guys, so sekarang ni aku berada dekat dalam Future Museum of Future dekat Dubai ni. So kau boleh tengok dia orang punya ukiran-ukiran Arab lah, dia orang punya tulisan-tulisan Jawi dia orang, tulisan-tulisan Arab-Arab dia orang lah. So jom kita tengok, kita explore dalam lagi, okay gang? So kalau korang nak bayar ke nak masuk korang boleh bayar dekat kawasan ni. Harga dia kejap kita boleh check dekat kawasan ni. Ni ada self service kiosk kat sana, boleh ada program kat sana, korang boleh bayar. Tapi aku rasa dia agak expensive untuk masuk ke dalam itu, okay kan? So kita boleh jalan-jalan tengok. Tu je satu soalan aku dulu. Hi bro sekalian. So now kita dah sampai kita punya hotel. We already check in. Kita dah tengok bilik kita cantik gila. Korang boleh tengok nanti. Kita akan letak. And now sekarang dah pukul 8 lebih Dah 8-10 minit kan? 8-10 minit macam tu lah sekarang. Sekarang waktu. Habis tu sorry saya otak saya dekat Malaysia lah. Baru first day masuk Dubai. Sekarang baru pukul 6 suku lah. 6 suku. And now 6 suku. And now sekarang kita nak tunggu orang lain untuk datang. Sekarang kita tengah nak pergi dinner. So kalau korang nak tengok dinner kita kat mana, korang kena stay tune and ada dengan kita orang. Okay, bye. So yeah guys, we are back, but
kali ni kita tak ada mic. Kita tak ada mic kali ni. Mic Kita tak ada kita mic. tak ada bateri. Tak ada dah habis bateri. Selepas ni kita akan charge balik bateri kita, guys. Tapi sepanjang habis video untuk hari ni tak ada mic pula sebab tu dah habis sekarang bateri. kita nak pergi So makan. sekarang muka agak jet lag sikit sebab kita mesti terkejut. And then now Kita nak pergi pukul berapa sekarang? pukul 7.18. 7.20 macam tu lah. And now kita orang dah sampai dekat tempat dinner kita orang, which is cruise. So kita orang akan makan kat sini, guys, nampak tak? Situ lah, area situ. So kalau korang nak tengok menu apa kita orang makan, jom kita orang tengok. Bye bye. Style lo macam 3D nya. Ini dia. Okay guys, so sekarang ni kita orang dah sampai dah dekat atas cruise ni. Kita orang nak makan, kejap lagi makan. Kita orang boleh makan. So jadi tengoklah apa yang kita orang boleh makan dekat atas ni.